Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masaya. Sikap iaitu satu hari satu khabar-khabar. Hari ni saya nak khabar sikit banyak dari segi negara kita, patut keluar negara sikit banyak. Iaitu negara kita dari segi masa sekarang buku digital buku apa tu Fake 3 tu boleh banget ada sedia. Lepas tu buku bagi buku bab syarat bab sebarikah hendak tu panjang lagi ada kok. Tak ada buka long tabian, tak ada buka daftar nama lagi. Iaitu duduk dalam bulan tu lah. Tu selebih kurang bulan tu lah. Bulan 10 gitulah. Hak ni dari segi negara kita reka sikit banyak pagi ni. Lepas tu keluar negara nak ya atau masa sekarang dari segi falah kita tu susah payah benar lah. Falah kita tu kena zolim, kena serai dengan Pak Yahudi kosan itu sangat kuat, sangat banyak. Dari segi pemberita pada tubik lagu tu lah. Banyak-banyak semenak, banyak-banyak apa panggil platform. Banyaklah dah tubik gitu. Lepas tu dari segi Yaman kosan ni ada dari segi zaman lah kecek. Kalau Yaman takut dia pergi boleh dari segi kata kecek kita ni. Dari segi zaman lah dia kata orang panggil dia tu pemberita kata Yaman kosan ni tu kita serai lah. Serai for Yahudi kosan ni tu. Ju orang panggil ju ta'wis dengar orang panggil kipan nabu kosan ni dia. Ju Allah jatuh dia namus sul fikir Allah jatuh hak Yaman kosan ni tu geserai tempat tu kosan ni tu fok dia tu hunggah habis tahu jadi selerak lah dari segi fok Yaman dari segi fok Yahudi kosan ni tu. Nah ya masa sekarang fok kita tu selebih molek kita duduk dalam akhir bulan Ramadan kita pakai berdoa lah habis selamat lah. Islam kita hok kena zoling ikutlah negara mana kita habis selamat lah. Nah ya masa sekarang jadi wera lah dari segi duk segi jufa lah kita masa sekarang. Lepas tu nak kalau masa kita tengok video, kita tengok gambar budak-budak anak lu kat sana, Allahu Akbar. Ada orang tua duk maya kat sana tu, maya anak dia kat sana tu menangis. Nak diri betul tak boleh. Kena turun kak. Apa panggil nak diri betul tu tak boleh. Anak dengan halus dengan tak tahu ke apa nak ya atau Yahudi tu dia kuat sungguh lah. Hawa ni galik, hawa beradu baru ni, tak beradu dia tu. Dari segi perangai dia tu. Kita dah tahu semua dah perangai dia tak boleh agak mana. Lepas tu serai sangat kuat. Lepas tu Yaman pun serai dia ke sana tu. Nak ya atau dia tu orang panggil 2 juta orang for Yahudi duduk tempat tu juta awis kat sana tu. Yaman itu tempat fort dia kat ni, serai tempat fort dia kat sana panggil Nikom tempat fort Yahudi duduk kat sana tu. Serai tempat tu pakak lari tak tahulah fort dia kat sana tu. Dari segi pemberita tu baik lah, benar tak benar tu wallahualam, tetapi pemberita duk tu baik lagu ni masa sekarang. Nak ya fort dia tu sangat itu juga. Kalau rasa mengikut tu pemberita ni tu baik tu fort Yaman tu serai fort dia kat sana tu. Haru-haru lari tak tahulah fort dia. Anak yang terperangai fort dia tu hak sungguh tu fort dia menakau. Fort dia tak ada berani deh. Dia berani dari segi curi kikir gitu. Orang panggil lock gitu lah. Dari segi fort dia kat sana. Lepas tu dia ada satu orang panggil satu orang panggil klum, satu klum con. Untuk apa? Untuk nak pindah for falah kita dalam negara. Dalam negara falah atau nak wifak falah ni pindah lagi. Dia buat satu kelumcon lah. Untuk apa? Untuk wifak falah tu baik dalam keluar negara. Lepas tu apabila buat satu kelumcon ke sana tu untuk nak wifak falah hidup jening, lepas tu nak wifak falah tu baik keluar negara tu banyak ke Fort Saudi, Fort apa tu jadi peranan Fort Yahudi. Fort Yahudi tu. Saudi peranan lah kata Fort Yahudi ni jadi itu benar lah. Jadi buat zolim benar lah. Nak peramak falah kita ni keluar pada negara dia ke sana tu. Nak ya masa sekarang tu duk kuat. Kuat dari segi negara falah kita duk kuat benar lah masa sekarang tu. Pemberita pun duk tubik banyak lah. Hak benar, kau tak benar wallahualam lah. Tetapi saya duk tahu nak make mana. Masa sekarang hak duk make semua, hak duk boleh sapa kita semua hak tu kena tutup bisnya dah. Cari tengok lagu ni lah. Kalau rasa hak ni benar tu
boleh siapa apa kita dengar nah. Kalau hak ni hak tak benar tu wallahualam lah. Tu dia. Hari ni saya pun reka sikit banyak. Hari ni saya nak wifat kita doa dengan doa. Tu ya. Dalam bulan ni bulan Ramadan, patut akhir bulan pula. Harap kita tu doa lah lebih banyak sikit. Wis selamatlah umat Islam kita hok duk kena zalim. Tu dia. Hari ni sekadar ni dululah. Kalau bahasa silap ada salah ke mana tu saya minta maaf. Hari ni minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.